Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama pada tengah hari ini dalam majlis ilmu pada bulan yang barakah, bulan yang mulia. Selamat Hari Raya Aidil Adha buat tuan-tuan dan puan-puan. Kullu 'am wa antum bikhair. Mudah-mudahan ibadah kurban yang tuan-tuan dan puan-puan telah mengerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taqabbalallahu minna wa minkum wa salihul a'mal. Dan mudah-mudahan kita bukan hanya kurban dengan menyembelih hayawan, menyembelih binatang kurban, tetapi banyak sekali ibrah yang boleh kita ambil daripada ibadah kurban yang kita lakukan. Kurban yang dalam erti kata yang sebenar kita kurbankan duniawi kita untuk kita kejar ukhrawi. Kita kurban rasa pemilikan kita. Kita memiliki harta, kita memiliki wang, kita memiliki binatang kurban tersebut, ataupun kita memiliki segala apa yang kita rasa milik kita dalam dunia ni, padahal hakikatnya ialah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah antara ibrah yang paling tinggi yang boleh kita ambil daripada peristiwa ibadah kurban yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama Nabi Ibrahim duduk di Palestin. Bila sekembalinya ke Mekah Al-Mukarramah, nak melepaskan rindu pada anak, nak rasa boleh bermanja dalam keadaan tak ada siapa dah boleh halang, boleh larang, nak berada dalam keadaan yang bahagia bersama isteri dan anak. Tiba-tiba masa itulah Allah Ta'ala perintahkan. Maka ketika itu ujian bagi seorang Nabi, seorang Rasul, seorang ayah, seorang anak, seorang ibu, yang mana kesemua satu keluarga Ibrahim itu menerima ujian, nak mendahulukan kebahagiaan dunia yang sementara ataupun nak mendahulukan haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah antara ibrah yang paling besar yang boleh kita ambil daripada ibadah kurban. Mudah-mudahan kurban yang kita telah mengerjakan pada beberapa hari yang lepas diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa belum terlambat nak ucap selamat hari raya, kan? Selagi mana daging kurban tu ada lagi dalam peti ais tu, kan? Bolehlah ucap selamat hari raya. Itu kata ada orang cakap, oh saya simpan lama Ustaz 3 bulan. 3 bulan ucap selamat hari raya. Jadi kalau boleh jangan lama-lama lah dari kurban tu dalam peti, ya. Kalau boleh kita ambil sekadar dan kemudian kita berikan yang lebihan tu sepatutnya kepada asnaf atau fakir miskin. Betul lah kata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. InsyaAllah kita sambung tengah hari ini pengajian kitab Tafsir Al-Munir. Kita masih lagi berada pada surah Ad-Duha, surah yang ke-91. Kita berada muka surat 280, kehidupan hidup dan hukum hakam, ataupun boleh kita kata intisari ataupun konklusi lah, daripada ayat tafsiran yang telah pun kita bacakan daripada surah Al-Duha sebelumnya, insyaAllah. Qala al-musannif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, Fadilatul Syekh Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala. Pedoman hidup dan hukum hakam. Pengajaran yang boleh diambil dari ayat-ayat di atas ialah, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah dengan Ad-Duha, iaitu waktu siang, dan Al-Lail, iaitu waktu malam, apabila ia mulai tenang. Banyak kali saya sebutkan yang mana Allah Ta'ala sumpah dalam Quran pada benda yang hanya bermanfaat. Allah tak bersumpah dengan benda yang tidak bermanfaat. Allah bersumpah atas nama benda yang boleh bagi manfaat pada manusia. Matahari, langit, bulan, bintang, siang, malam, fajar, semuanya itu ada manfaat untuk maslahah manusia. Allah Ta'ala tidak sekali-kali membiarkan atau membenci Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dia mengasihinya sebelum ini. Kata Imam Ibn Jurayj, wahyu terhenti selama 12 hari. 12 hari kata pandangan Al-Mufassir Imam Ibn Jurayj.
Kata Sayyidina Ibn Abbas pula 15 hari. Abdullah bin Abbas kata wahyu terhenti 15 hari. Pandangan yang lain pula mengatakan 25 hari, manakala Imam Muqatil mengatakan selama 40 hari. Maknanya lebih daripada seminggu, lebih daripada 2 minggu lah. Kalau kita ambil yang paling rendah pun disebut selama 12 hari, kan? Hampir 2 minggu, kan? Kalau kita ambil pandangan yang paling lama, 40 hari. 40 hari tu lama tu, kan? Macam Nabi SAW ketika itu fatrah wahyu, rindu nak jumpa Jibril AS, rindu nak jumpa guru dia, rindu nak berdialog dengan Tuhan, nak dialog dengan Allah Ta'ala. Maka kerinduan tu memuncak, kan? Jadi 40 hari itu lama. Kalaulah kekasih rindu kepada kekasihnya, jangan kata 40 hari, 1 jam 2 jam pun dah boleh rasa sengsara dia, dah boleh rasa kerinduan yang teramat sangat dah, dah rasa kehilangan, macam tu. Jadi inilah yang menyebabkan sehingga adanya suara-suara yang datang kepada Nabi SAW mengatakan bahawa Tuhanmu telah meninggalkanmu, wahai Muhammad, ya? Sama ada mengikut pandangan ataupun kata-kata yang sinis daripada Ummu Jamil, isteri kepada Abu Lahab, yang Allah Ta'ala sebutkan kecelakaan baginya, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dia sebut Tuhanmu telah meninggalkanmu, wahai Muhammad. Jadi dalam keadaan ada yang mengejek, ya? Begitu juga dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Boleh jadi Tuhanmu telah meninggalkanmu, wahai Muhammad, tapi dengan nada simpati, kan? Imam Ar-Razi berkata fenomena ini menjadi dalil bahawa Al-Quran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah dalil bahawa Quran ini bukannya ciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Bukan rekaan Nabi, yang mana Nabi boleh kata, okey, esok aku dapat bagi satu surah baru, lusa dapat turun lagi surah baru. No. Sebab wahyu itu adalah izin Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Itu dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ar-Razi berkata fenomena ini menjadi dalil bahawa Quran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana kalaulah ia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, maka ia tidak akan terputus, mesti akan sentiasa ada perkataan, bacaan yang akan dikeluarkan daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya Al-Quran itu izin daripada Nabi. Tetapi Quran izin dari Allah, maka itulah antara sebab kenapa soalan-soalan baik daripada sahabat ataupun orang-orang beriman, begitu juga dengan pertanyaan mengejek ke ataupun benar-benar nak tahu ke daripada orang kafir, semuanya akan ambil masa. Nabi tak terus jawab bila ditanya tentang soalan, walaupun benda tu boleh Nabi untuk jawab. Contohnya macam wanita bertanya tentang Nabi SAW berkenaan dengan haid, wa yas'alunaka 'anil mahid, kan? Tanya pasal haid, macam mana bila kami dalam keadaan haid ni ya Rasulullah, boleh ke suami kami mendatangi kami, kan? Jadi Nabi diam. Bukan Nabi diam tu Nabi tak tahu, Nabi tahu, boleh nak jawab. Takkanlah seorang suami boleh datang kepada isterinya dalam keadaan kotor macam tu, dalam keadaan darahnya belum lagi kering, belum lagi mandi hadas, kan? Tapi Nabi diam kerana Nabi nak mendahulukan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ayat. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Allah Taala berikan cara ataupun apa yang boleh dibuat, apa yang tak patut dibuat ketika mana isteri dalam keadaan haid. Dan apa saja ayat-ayat tentang hukum hakam pun, bila mana Nabi disoal, ditanya oleh para sahabat, begitu juga dengan isteri-isteri baginda, Nabi akan diam untuk menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan khabar gembira kepada Nabi-Nya dengan dua perkara yang besar. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan masa depan Nabi lebih baik dari masa yang lalu.
Setiap hari baginda akan ditingkatkan darjat kemuliaan, dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuknya di akhirat nanti sesuatu yang lebih baik daripada segala kemuliaan dan karamah yang telah diberikan kepadanya di dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita tengok sebelum ni kita dah bincang dah betapa dekat dan rapatnya kedua surah ni, itu surah Al-Duha dan surah Al-Insyirah. Kedua-duanya adalah surah yang mana Allah Ta'ala puji, angkat darjat kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dhikrak, dan kami angkat darjatmu. Dengan sentiasa akan ada manusia yang selalu menyebut-nyebut namamu. Sebut nama Nabi bukan hanya ketinggian martabat Nabi itu diangkat oleh Allah Ta'ala, tapi kita yang menyebut nama Nabi, selawat ke atas Nabi SAW pun, kita punya kedudukan pun akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang dicita-citakan oleh Nabi di dunia ini, iaitu kemenangan dan keunggulan agamanya mengatasi agama-agama lain. Sedangkan di akhirat pula baginda mendapat pahala yang besar, telaga Kausar, dan menjadi pemberi syafaat. Jadi inilah yang paling utama dan yang paling Nabi berharap supaya kita umat dia sentiasa berdoa. Kan? Apa dia doa yang selalu kita jangan tinggal? Doa selepas azan, doa mahmudah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah. Itu kita doa untuk supaya kedudukan Nabi ini lebih tinggi. Wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adta. Dan kau jadikanlah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di maqam yang paling terpuji, maqam mahmudah. Dan inilah yang disebutkan di padang mahsyar nanti, ada satu tempat yang disebut sebagai maqam mahmud, yang akan diduduki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil memegang liwa'ul hamd. Apakah dia liwa'ul hamd? Liwa'ul hamd macam panji kebesaran. Di situlah akan berkumpulnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengharapkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah, kalau kita nak banyak dapat syafaat Nabi, bukan hanya kita rajin berselawat ke atas Nabi, tapi rajin juga kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada azan, sehingga disebutkanlah hadis, nak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jawab azan, jawab azan, betul Allahu akbar, Allahu akbar, betul hayya 'alas salah fala la haula wala quwwata illa billah. Tasyahud ni kita jawab dengan tasyahud, kan? Selawat atas Nabi dan baca doa mahmud tadi, maka insya-Allah wajib lahu syafaat, wajib bagi dia mendapat syafaat. Al-Khatib meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila turun ayat ini, baginda bersabda, jikalau begitu aku tidak redha walaupun seorang dari umatku kekal dalam neraka. Masya-Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kami akan berikan kepada wahai Muhammad sehinggalah kamu redha. Ini yang saya sebut pada kuliah yang lepas. Kalau boleh baca ayat ni, baca senyum. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sebab ni satu berita khabar yang cukup gembira. Sebab Nabi dapat satu janji daripada Allah Ta'ala, yang mana Allah akan berikan kepada Nabi sampai Nabi ini seronok, sampai Nabi redha. Jadi kata Imam Al-Khatib ni, Nabi ini dia tidak akan redha selagi mana adanya umat yang masih kekal dalam neraka. Maknanya semua ahli ataupun semua umat baginda dah masuk syurga, itulah barulah sampai redanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seronoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan ayat, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnianya kepadamu, adalah semacam merakamkan senarai pemberian nikmat yang lengkap dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kesempurnaan jiwa dan ilmu. Nabi bukan hanya mengajar, tetapi Nabi ini antara fokus utama kenapa Nabi diutus untuk kita, bu'istu li utammima makarimal akhlaq,
Nabi diutus oleh Allah Ta'ala untuk keluarkan manusia daripada kegelapan, daripada kejahilan, daripada jahiliyah, daripada penindasan, daripada kehambaan, keluar kepada kemerdekaan, keluar kepada cahaya, keluar kepada alim ilmu. Jadi inilah antara fokus utama kenapa Nabi SAW itu diutuskan kepada masyarakat Arab jahiliyah. Nama pun Arab jahiliyah, ya. Tuan-tuan berahmati dikasihi Allah sekalian, iaitu kesempurnaan jiwa dan ilmu, munculnya tanda-tanda kemenangan dengan tersebar luas agama Islam di timur dan barat, serta segala kemuliaan yang disediakan untuk Nabi Muhammad SAW di akhirat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah antara surah yang yang terakhir yang turun pada Nabi ketika Hajjatul Wada', idza jaa nasrullahi wal fath, telah datang kemenangan dan pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia akan masuk agama Allah berbondong-bondong. Ramainya manusia akan masuk agama Allah, dan ia bukan terhenti saat Nabi SAW masih lagi hidup. Bahkan setelah kewafatan Nabi pun sampai hari ini, Islam adalah agama yang paling ramai penganut yang baru. Tak kira lah di mana pun, di Jepun ke, di Amerika ke, di UK, Europe ke, agama Islam menjadi pilihan agama yang dicari-cari oleh manusia. Terdapat di dalam hadis yang sahih, Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As, bahawa Nabi SAW ketika membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai kata-kata Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ini boleh dapat dalam surah Ibrahim, dua muka surat terakhir. Surah Ibrahim juzuk 13, muka surat belah kiri, sebelum satu muka surat lagi nak habis surah. Boleh tengok doa ni. Ya Tuhanku, syaitan berhala itu telah banyak menyesatkan ramai manusia. Wahai Tuhanku, siapa yang menuruti daku, maka dia adalah umatku. Ini adalah kata-kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kan Nabi Ibrahim ini besar ujian dia. Itu yang kata Nabi Ulul Azmi, masa remaja lagi, dia dah pun kapak semua berhala besar-besar tu. Masa remaja lagi, masa muda lagi, dah dicampak masuk dalam api. Itu semua berlaku masih muda lah. Lepas tu barulah dia dialog dengan Azar dalam surah Al-An'am, kan. Tengok tu matahari keluar, tengok bulan keluar, ini Tuhan kan. Tengok matahari pula keluar, ini Tuhan kan, dia lagi besar ni. Itu semua dialog dengan orang yang berfahaman atheist. Tidak ada wahyu sebelum tu, tidak ada agama yang dianut sebelum tu. Jadi nak tackle orang yang atheist, zindik ni, kena main logik akal. Jadi ini antara elemen dakwah dengan logik akal, memang kena ada. Bukannya semua manusia dia boleh terpesona dengan wahyu dan hadis. Kadang-kadang dia nak main logik, kena pula kalau jenis geng-geng liberal ni. Jadi kena tahu dia, itu ada ilmu adat, ilmu yang berbincangkan tentang bagaimana nak berdakwah dalam keadaan manusia ini memang dia tak nak pegang adanya Tuhan, adanya kiamat dan sebagainya. Dia tahu hidup kerja, enjoy. Lepas tu mati habis. Dia tak ada dah fikir tentang tu adanya hidup semula ke, syurga neraka. Dia tak ada iman dalam diri dia macam tu. Nak dakwah orang macam tu macam mana? Jadi itu yang adanya dakwah Nabi Ibrahim kepada Azar. Sebut dalam tu, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Didakwah kepada Azar. Cuma kalau kita tengok dalam surah Ibrahim, ini doa-doa Nabi Allah Ibrahim AS. Setelah mana Allah perintahkan untuk ditinggalkan isteri dia di Mekah Al-Mukarramah. Ni doa ni ada sekali dengan doa tu lah. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram.
Wahai Tuhanku, aku tinggalkan zuriat keturunan aku ni, isteri anak-anak aku ni, isteri dan anak aku iaitu Ismail ini, biwadin ghairi dhi zar'in, di tanah yang mana tanah tandus, tidak ada satu tanaman pun, inda baitikal muharram, tapi aku pasti dia ada sebelah dengan Baitullahil Haram. Jadi ini kemudian rentetan daripada doa tu, inilah doanya. Termasuklah lepas pada doa ni, bawah sikit, Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Doa supaya zuriat keturunan ini menjaga solat. Saya syorkan tuan-tuan, kita ketua keluarga, sama ada ayah, ibu, suami, isteri, kita hafal doa Nabi Ibrahim. Ada dalam Quran ini doa-doa yang cukup hebat, yang perlu kita sebagai ketua keluarga untuk amalkan. Antara dalam doa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Doa Nabi Sulaiman ini pada surah An-Naml, yang dia tengok semut, dia dengar semut bercakap, masa itu dia berdoa. Kita kena baca doa tu, sebab kita ni banyak dapat nikmat, kan? Kita banyak dapat nikmat. Kita bukannya Allah bagi nikmat suruh kita faham bahasa semut. Kadang bahasa anak kita pun kita tak nak faham. Itu masalah itu. Kita rasa kita sibuk sangat, aku pegawai bank banyak juta, aku nak kena kira. Ni balik pula, anak ajak pergi DIY pula. Tak ada masa kan? I tak ada masa kan? Nak dengar anak ni cakap, I serah kat you je lah, kan? Gaduh laki bini. Besok anak rosak, gaduh laki bini. Jadi kenapa berlaku begitu? Ini baca doa. Punyalah hebat kerajaan Nabi Sulaiman ni, hebat. Punya hebat macam tu pun Allah bagi kelebihan kat dia, sampai dia dengar suara yang kecil, suara semut makhluk kecil tu pun dia ambil peduli, ambil peduli. Entah mati Allah sekalian. Doa apa lagi? Doa Nabi Zakaria. Doa Nabi Zakaria ni, tengoklah, kalau orang tak dapat anak, tak dapat zuriat lagi, bacalah doa Nabi Zakaria pada awal surah Maryam, ataupun kalau tengok balik pada surah Ali Imran, pertengahan juzuk 3 tu, yang mana bila Nabi Zakaria masuk ke tempat mihrab, tempat ibadahnya Sayyidatina Maryam, dia tengok ada banyak buah-buahan. Padahal masa itu bukan musim buah tu. Tanya pada Maryam, ni buah datang mana ni? Dia kata Maryam, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi tahu Maryam ni bukan calang-calang lah. Ini Maryam ni istimewa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Situlah dia berdoa. Apa doa dia? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu doa tu jangan tinggal. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ustaz, saya anak 13 dah Ustaz. Takut nak amal doa tu Ustaz. Itu bukan doa semata-mata nak anak. Itu doa nak supaya kita dapat zuriat yang baik. Anak kita anak yang berkualiti, anak yang soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadi doa Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, doa Nabi Zakaria. Jadi doa apa lagi? Banyak lagi lah doa lah kan. Kalau kita tengok, termasuklah lepas ni doa apa? Doa Nabi Isa AS, kan? Doa Nabi Isa ni bagaimana dia nak melayan kawan dia. Sebab Nabi Isa kan dikurniakan ujian dengan kawan-kawan dia, Al-Hawariyun, dibantu dakwah, tapi dalam masa sama iman. Nak something, nak benda. Ingat kami nak baik dengan hal saja. Kami nak makanan turun pada langit. Itu yang kata. Begitu juga kata-kata Nabi Isa AS, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Andainya engkau siksa mereka, maka mereka hanyalah hamba-Mu. Namun kalau engkau mengampunkan mereka, maka sememangnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Hawariyun, bila mereka ni dah berjaya ataupun selalu menemani dakwah Nabi Isa AS, satu masa mereka minta supaya mereka nak makanan daripada langit pula. Tak naklah delivery Foodpanda, budak Shopee apa tak. Kami nak turun dari langit, wahai Nabi Isa AS. Jadi ini satu permintaan yang sebenarnya pada asalnya tak salah lah. Sebab Nabi Isa ni memang banyak sangat mukjizat Allah bagi pada dia.
Banyak mukjizat Nabi Isa. Boleh sembuhkan orang buta, orang sopak, boleh hidupkan orang mati, kan? Tapi kenapa yang mereka minta tu? Jadi itu yang membuatkan Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi Isa AS, aku boleh turunkan, aku boleh tunaikan permintaan Al-Hawariyun ini. Tapi mereka ini kalau lepas ini masih lagi ragu-ragu, tak beriman ataupun tidak mahu terus dengan apa yang telah engkau sampaikan kepada mereka, maka aku akan timpakan azab pada mereka. Jadi itu yang kalau kita tahu dalam kitab Injil ataupun Bible pun dipanggil the last supper, makanan terakhir yang dikatakan sebelum Nabi Isa AS diangkat ke langit. Ini dalam Quran lah, Nabi Isa diangkat ke langit, kan? Tapi bagi orang Kristian, sebelum Nabi Isa diarak dan disalib, kan? Itu dikata the last supper, makan malam terakhir lah, kan? Apa benar ada last supper? Memang ada, betul. Sebabnya memang didapatkan dalam Quran surah Al-Ma'idah. Itu yang kata Al-Ma'idah tu hidangan. Hidangan tu merujuk kepada Al-Hawariyun lah, yang minta hidangan turun daripada langit tu. Jadi apa yang Nabi Isa AS dapat amaran dari Allah Ta'ala tu yang menggerunkan Nabi Isa, maka inilah yang dia mengadu kepada Allah. Dia kata apa? Adanya engkau siksa mereka, kau dah bagi macam-macam dan mereka minta macam-macam. Mereka minta itu ini, dan benda yang mereka minta ni kalau tak kena, salah dengan apa yang mereka minta ni di sisi kau, wahai Allah, kalau kau nak siksa mereka juga, maka mereka hanyalah hamba. Itu pula benda kau, wahai Allah. Dan kau yang cipta mereka ni, walaupun mereka ni jumlah tak ramai pun, Al-Hawariyun tak lebih 20 orang pun, tuan. Ada kata 13, ada kata 12, Allah Alam lah. Jadi kalau kau nak siksa mereka, itu pula benda kau, ya Allah, sebab mereka ni adalah makhluk kau. Namun kalau engkau mengampunkan mereka, maka sememangnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini pun ayat yang kalau boleh jangan kita tinggal, selalu kita baca. Dan dikatakan bahawa bila turun ayat ini kepada Nabi SAW, Nabi biasa membaca ayat ini sahaja di dalam surah, dalam solat tahajud baginda SAW. Dalam tahajud Nabi bawa ayat ni je. Lepas baca Fatihah, in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jangan sekali je baca batu rukuk, sebab Nabi baca ni sampai subuh, tuan. Mana baca tu, in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'azibuhum fa innahum ibaduk, mana berulang-ulang kali sampai subuh. Jadi ini antara ayat yang disunatkan bagi kita untuk diulang-ulang, kan? Bila kita baca dalam sembahyang sunat. Sembahyang fardu jangan buat itu. Kenapa jangan buat itu? Takut terlupa rakaat. Elok kan ulang-ulang tapi terlupa rakaat nanti, kan? Berapa rakaat dah dia. Jadi itu kalau kita buat macam ni, buat dalam sembahyang sunat. Boleh dapat ayat ni pada muka surat terakhir surah Al-Ma'idah. Itu azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sama macam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar dia suka ulang-ulang dua ayat yang terakhir dalam surah Zalzalah pada solat tahajud bagi solat tahajud Sayyidina Umar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal mithqala, diulang tu sampai subuh. Maknanya mengharapkan supaya Allah Subhanahu wa taala menghisap, betul menghitung baik dan buruk di dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Banyak lagi lah doa-doa yang boleh kita amal, Janganlah bukannya maksudnya tak salah kita amal doa lain tu. Banyak lagi doa dalam maksurat, dalam azkar, doa daripada hari Nabi banyak. Yang saya sebutkan ini doa daripada Quran secara khusus, yang kita ambil daripada doa yang pernah diamalkan oleh para anbiya, para rasul ataupun orang-orang saleh, kan? Macam mana doa orang saleh tu? Macam contoh Ashabul Kahfi ni doa. Macam mana doa Ashabul Kahfi? Apa ya? Surat kedua tu, surah Kahfi tu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu doa Ashabul Kahfi.
doa Luqmanul Hakim. Yang apa tu, dia nasihat dia tu pada juz 21 surah Luqman tu. Itu antara amalan-amalan lah yang boleh kita jadikan sebagai amalan kita, rutin kita, selalu kita baca kan. Bukan sahaja dapat pahala baca Quran, bahkan juga dalam masa sama dapat doa yang kita telah amalkan, ambil daripada telah pun dilakukan, diamalkan oleh orang-orang yang soleh ya. Tuan-tuan rahmati kasih Allah sekalian. Baginda lantas mengangkat tangannya seraya berdoa, wahai Tuhanku, umatku, umatku, ummati, ummati. Kemudian baginda menangis. Maka datanglah Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi SAW. Baginda memberitahu Sayyidina Jibril alaihissalam rintihan dan harapan baginda untuk menyelamatkan umatnya. Setelah pengaduan, baginda disampaikan kepada Allah Ta'ala, walhal Allah lebih mengetahui. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun berfirman, yang maksudnya, wahai Jibril, pergilah menemui Muhammad dan katakan kepadanya bahawa kami akan menjadikan umatmu seperti mana yang kamu mahu. Kami tidak akan menghampakan harapanmu terhadap umatmu. Tapi tuan-tuan, memanglah ini daripada kita baca macam ni, nak cerita luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan? Dan besarnya harapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak menyelamatkan semua umatnya masuk dalam syurga bersama baginda kan? Tapi jangan kita jadikan quote seperti ini sebagai alasan untuk kita berhenti beramal. Oh, lepas tak sembahyang lah, lepas ni buat maksiat sekali lah sebab apa? Confirm selamat kita umat Nabi. Tak boleh buat macam tu sebab nanti pada satu masa nanti pun akan ada satu kaum yang mana kaum ni datang mengharapkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sendiri buka tangan nak terima kaum ni. Tapi malaikat datang halau kaum tersebut, halau. Nabi tanya, ni umat aku ni umat aku. Kata malaikat kepada Nabi SAW, kau tak tahu apa yang berlaku selepas daripada zaman Muhammad. Lepas ketiadaanmu, kau tak tahu apa yang berlaku selepas itu. Betul rahmati Allah sekalian. Jadi ini mungkin contoh yang mana satu kaum yang mana di kalangan orang munafik. Nah, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Depan Nabi dikata, kami bersaksi bahawa kau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah Ta'ala pun tahu yang kau adalah Rasul pesuruhnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah Ta'ala menyaksikan bahawa orang munafik itu adalah pendusta, pembohong. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, jangan kita tergolong di kalangan ahli munafik. Ini yang kita risau. Kalau kita ni baik bermusim, solehnya bermusim, rajinnya bermusim dalam beramal sebagainya, kita bimbang-bimbang takut kita nanti di kalangan ahli munafik. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyenaraikan nikmat pemberiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya ialah 3 yang disebut di dalam surah ini, iaitu diberi tempat perlindungan setelah menjadi anak yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa, ya? Diberi petunjuk setelah berada dalam keadaan sesat. Wa wajadaka dhallan fahada, dan diberi kekayaan setelah berkeadaan miskin. 3 ni kita dah hurai sebelum ni tuan-tuan. Jadi bukanlah yang dimasukkan sesat tu sesat akidah. Ia lebih kepada sesat mencari jalan pulang. Sebab Nabi masa kecil tu pernah lost dalam Mekah. Kemudian Allah Ta'ala takdirkan Nabi ni dijumpai, dapat balik semula kepada Abdul Muttalib, yang merupakan atuk baginda yang menjaga baginda ketika itu. Ataupun dalam tafsiran yang lain, ketika mana Nabi menerima wahyu yang pertama. Sebelum terima wahyu pertama tu, Nabi dalam keadaan gusar, Nabi keadaan resah, gelisah, melihatkan kebejatan moral dan akhlak yang berlaku di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah.
Jadi itu pun boleh jadi sesat. Bukan sesat ni sesat akidah, tidak. Nabi ini memang tauhid daripada sejak lahir, tuan. Dia bukannya masuk Islam umur 40. Itu salah faham. Jadi yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mencari-cari, macam mana ni aku nak selamatkan umat aku, masyarakat aku. Jadi itu yang dimaksudkan. Ataupun selepas daripada turunnya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 wahyu yang pertama yang kita bincang sebelum ni pada surah Al-Alaq, Nabi ketika itu tak tahu macam mana situasi dia. Jadi Allah buka jalan. Dapat isteri yang solehah yang boleh tenangkan diri dia. Isteri yang solehah ni pula bersaudara, berkawan pula dengan orang soleh, orang alim. Betul? Dibawa jumpa dengan Waraqah bin Aufan. Kan? Ini isteri perempuan kena cerdik. Kena kalau Khadijah bawa pergi jumpa Ummu Jamil tak mampu. Bawa jumpa dengan isteri Abu Lahab. Makcik dia juga. Jom kita jumpa makcik ni. Tapi tak. Sebab isteri ni dia tahu siapa di tempat orang yang layak nak nasihat diri dia, nak nasihat suami dia ni. Dia cari ahli kitab. Ahli kitab siapa? Waraqah bin Aufan. Tuan-tuan nanti dikasih Allah. Jadi inilah maksudnya. Setiap kali Nabi ni ada masalah dan sebagainya, maka Allah Ta'ala pasti akan datangkan jawapan dan jalan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Nabi SAW. Maka ini dimaksudkan wajada fadlan fa'ada. Begitu juga dengan kekayaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Nabi ni kaya, tuan-tuan, ya. Nabi bukan miskin. Nabi bukan miskin, tapi Nabi cinta kepada fakir miskin. Nabi berharap supaya dia bangkit di pada mahsyar nanti pun dengan zumrati masakin, kumpulan orang-orang miskin. Tapi jangan kita kata Nabi miskin. Nabi ni zuhud, tuan. Kaya tapi lebih mementingkan hidup sangat-sangat sederhana. Bukan Nabi tak diberikan layanan oleh isteri dan para sahabat. Sahabat sampai Sayyidina Umar nak bawa tilam lah, nak tukar, tak nak tengok badan Nabi berbelang, berbaring atas tikar, pelepah tamar je kan. Tapi Nabi tak nak, Nabi tolak. Nabi sendiri pilih hidup cara macam Kalau kita tengok tentang dalam sirah, selepas Nabi ni hijrah ke Madinah, setiap tahun kurban Nabi berpuluh ekor kan. Berpuluh ekor kurban Nabi. Bukan satu bahagian tau. Kita satu bahagian pun rasa miskin dah. Ini berpuluh ekor. Rumah Nabi kecil, 6 kali 4 meter kata ahli sirah. 6 kali 4 meter aja, semua lagi besar. Tapi korban Nabi setiap tahun berpuluh ekor. Tapi Nabi makan seorang ke berpuluh ekor tu? Mana tu ada peti ais nak simpan daging banyak-banyak macam kita? Tengok hadis Sayyidatina Aisyah kata, kami ahli keluarga Nabi tidak pernah kenyang 2 hari betul-betul. Kerana hari ni kalau kenyang, esok lapar. Lusa kalau kenyang, bulan lapar. Dia tak pernah kenyang betul-betul. Maknanya apa? Tengok ambil daripada ibrah korban Nabi. Walaupun Nabi sembelih berpuluh ekor sekalipun, Nabi hanya ambil satu genggam. Ada yang kata satu genggam je daging tu, yang lain semuanya ditauziahkan, diagih-agihkan kepada fakir miskin. Jadi inilah kurban yang sebenar. Dia tak macam kita, ni lembu saya nak ekor. Saya nak kepala dengan tanduk saya, tanduk nak gantung kat lemari. Itu kita. Seabdalnya itu semuanya untuk kurban. Dan nama kurban bagi semua lah. Kita ambil sikit tak buat rasa, cukup lah. Betul lah, nanti dikasih Allah. Baik. Perlindungan yang didapati ketika baginda sallallahu alaihi wasallam anak yatim, iaitu apabila ibu bapanya meninggal. Baginda dipelihara oleh datuknya Sayyidina Abdul Muttalib, diikuti oleh bapa saudaranya Abu Talib yang memelihara dan mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada segala gangguan. Petunjuk yang dimaksudkan pula adalah penerangan Al-Quran dan syariat. Allah telah meningkatkan keilmuan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah Al-Quran dan syariat Islam selepas kejahilan dan kesesatan.
Kesesatan yang dimaksudkan di sini bukanlah kesesatan kufur. Ini underline ni dia elok. Underline ni tuan-tuan. Atau baginda menurut agama kaumnya. Ada. Ini kan puak-puak liberal dia suka dia jaji ayat tu. Wa wajadaka dhalan fahada. Puak-puak liberal suka lah. Dia kata Nabi ni sebelum sesat. Sebelum ni Nabi pun jual sembah berhala dengan Abu Jahal. Umur 40 pun dapat hidayah, pun masuk Islam. Ulah dah. Kita belajar tafsir ni penting belajar tafsir. Dia tengok ni. Jadi bukan dimaksudkan kesesatan kufur ataupun baginda menurut agama kaumnya. Justru para nabi itu terpelihara, yakni maksum daripada perkara tersebut. Bahkan jumhur ulama sepakat mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sesaat. Ini dia. Kata Mu'tazilah pula, andaian Muhammad kufur dari sudut hukum akal tidak harus bagi Nabi, kerana ini boleh menjauhkan manusia dari mengikuti para Nabi. Katakanlah pandangan siapa-siapa yang disebutkan sebagai pegangan sekalipun, tapi kita pegang kepada jumhur ulama, majoriti ulama usul, ulama tauhid mengatakan bahawa para anbiya, para rasul ini, mereka ini maksum semenjak dilahirkan lagi. Sejak dilahirkan lagi mereka sentiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dengan roh dan jasad dia, zahir dan batin dia. Bukan hanya badan, jasadnya sahaja yang sentiasa Allah Taala pelihara, bahkan juga hati, iman. Baginda Nabi SAW dan juga para anbiya itu sentiasa dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Adapun pemberian kekayaan pula adalah kurniaan kelebihan harta dan rezeki melalui perniagaan terhadap harta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Itu ketika baginda belum diangkat menjadi nabi. Selepas diangkat menjadi rasul pula, baginda dilapangkan hidup dengan harta Abu Bakar, kemudian dengan harta kaum Ansar selepas hijrah, seterusnya dengan harta rampasan perang. Kenapa disebut harta-harta macam ni? Nak cerita kecukupan harta yang telah Allah berikan kepada Nabi SAW. Habis tu duk baca Nabi sampai ikat batu apa semua tu. Itu sebabnya Nabi memang suka hidup cara orang miskin. Kan? Kita baca kisah dalam sirah masa perang Ahzab kan, masa gali parit tu. Sahabat mengadu, tengok ya Rasulullah, aku ikat perut satu batu kan. Nabi senyum, Nabi angkat jubah dia, tengok 2 ketul batu pada perut Nabi SAW. Nabi pun lapar macam sahabat lapar juga kan? Jadi bukannya bila dah kata kaya, mewah tu maknanya perlu sentiasa dalam keadaan kenyang kan? Ini yang mungkin salah faham kan? Tapi kita kalau kata sebut macam ni, bukan kenikmat yang Allah bagi tu memang kita kena tunjuk Ustaz. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu yang kita beli kereta, kita pun ambil up media sosial kan? Sebelih lembu korban pun up media sosial kan? Semua benda kita nak up kan? Bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan ialah wa amma bi ni'mati rabbika fasyakir. Nikmat yang kamu telah dapat daripada Tuhanmu, maka banyakkanlah bersyukur, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Antara hikmah mengapa baginda dibiarkan menjadi anak yatim adalah supaya baginda menghayati sendiri keadaan anak yatim. Dari itu baginda dapat membela sepenuhnya hak-hak dan kepentingan mereka. Selain itu, keyatiman dan kefakiran pada kebiasaannya adalah satu kekurangan bagi seseorang. Akan tetapi apabila Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul serta menjadi semulia-mulia makhluk, maka ini membetulkan semula persepsi yang sebenarnya. Ini tentulah merupakan sebahagian dari mukjizat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Insya-Allah nanti kita sambunglah poin yang keempat, pedoman hidup dan hukum hakam daripada surah Al-Duha ini. Masa mencukuri kita, mudah-mudahan kita dapat manfaat dengan perkongsian kita pada tengah hari ini. Baik semua daripada Allah yang berkeleman saya qauli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah lana al-Qur'an al-azim sadrana wa yassir bihi umurana wa hasib bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an warfa' darajatina bi tilawatil Qur'an ya dzal fadli wal judi wal ihsan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.